Saya ada seorang customer yang ada RM50,000 cash dan dia tanya saya emas fizikal yang mana patut diambil. Jadi buat sesiapa yang ada RM50,000 dalam akaun simpanan dan ingin tukarkan dalam bentuk emas, boleh tengok video ini sampai habis. Soalan pertama saya akan tanya dulu apa tujuan simpan RM50,000 ini. Sebab sebelum anda decide untuk dapatkan emas fizikal, penting untuk anda tahu tujuan anda menyimpan emas. Sebagai contoh mudah, jika anda ingin jadikan simpanan ini untuk memaksimumkan keuntungan simpanan, 100 gram gold bar yang bernilai sekitar RM49,000 ini adalah pilihan yang lebih bagus kerana kadar spread lebih rendah dan kos gold premium lebih murah berbanding 5 keping 20 gram. Tapi, jika tujuan simpanan anda adalah untuk tabung persaraan, saya sarankan anda dapatkan emas fizikal yang gramnya lebih kecil seperti gold bar 20 gram ini yang harganya sekitar RM9,900. Anda boleh dapatkan 5 keping gold bar 20 gram. Sebab kebiasaannya tabung persaraan akan ambil masa bertahun dan kita boleh jual emas ini dalam jumlah yang lebih kecil bila memerlukan. Jadi, penting untuk anda tahu tujuan anda simpan emas sebelum memulakan simpanan. Perlukan bimbingan saya untuk belajar menyimpan emas dengan public gold? Tiada charge dikenakan. Anda hanya perlu daftar secara percuma dengan minimum RM100 untuk aktifkan akaun emas dan anda jangan risau, RM100 ini adalah dalam bentuk emas yang akan dikreditkan dalam akaun GAP anda. Boleh rujuk video saya untuk 4 langkah mudah buka akaun emas dan saya akan bantu anda tentang cara dan langkah-langkah simpanan emas yang berkesan untuk anda.